Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana hadir ke forum Pedagogi Pendidikan Cinta. Ketika kita mengiklankan forum ini, ramai tanya apa itu pedagogi. Jadi saya perlu jelaskan sedikitlah. Kalau lihat kat internet, kita ada pedagogi, kita ada andragogi. Seperti pedagogi ini sebenarnya merujuk kepada pendidikan untuk anak-anak sekolah rendah. Andragogi merujuk kepada pendidikan untuk remaja dan ke atas yang lebih dewasa. Walaupun begitu, untuk malam ini kita akan merujuk sesuatu yang lebih umum lah. Jadi pedagogi ini kita anggap sebagai kaedah pendidikan cinta. Alhamdulillah kita malam ni ditemani oleh 3 panelis yang handal-handal belaka. Kita ada Dr. Hardina Siraj yang saya boleh labelkan sebagai pakar pembangunan sosial. Kita ada Ustaz Saiful Islam, Ustaz Hasrizal yang terkenal dengan penulis Aku Terima Nikahnya, dan Dr. Mazli yang pernah mencabar dan pernah mencabar. Jadi terima kasih juga kepada Mob TV yang memberikan liputan dan serta Radio Bangsa ke atas forum ini. Jadi nak menceritakan forum Pedagogi Pendidikan Cinta ni, apa yang Teach for the Needs cuba bawa kepada pendidikan nasional adalah satu metod kaedah pendidikan yang baru. Apa yang TFTN lihat di sekolah, kita lihat persaingan sangat sengit. Persaingan sangat sengit di kelas. Dan kita dapati anak murid diajar untuk bersaing untuk mendapat A dan dapat maju ke kelas yang pintar. Anak-anak lain masuk ke kelas corot. Dan perkara ini berterusan sehingga ke dunia pekerjaan dan dunia situasi di luar, di mana mereka yang dahulu di sekolah hebat-hebat belaka, kebiasaannya di luar nanti hebat-hebat juga. Tetapi apa yang berlaku kepada pelajar-pelajar corot ini? Apabila mereka keluar ke bidang pekerjaan, mereka seolah-olah ditinggalkan. Di dalam kelas, adakah pelajar yang pintar akan mengajar pelajar yang corot? Tidak berlaku seperti itu. Malah pelajar yang pintar merasakan rimasnya ada pelajar ni, dia tak faham-faham. Cikgu ajar kat depan, yang kat belakang ni duk tanya-tanya soalan yang agak terkebelakang. Jadi pelajar pintar ni dia rasa dia perlu masuk ke kelas yang lebih pintar dan seterusnya. Jadi di sekolah kita seperti apa yang telah berlaku, seperti seolah kita mengajarkan pentingkan diri sendiri, kita telah mengajarkan, kita telah mewujudkan environment yang seperti itu. Walhal apa yang TFTN cuba bawa adalah satu kaedah pendidikan baru, pendidikan berasaskan cinta, di mana kita perlu saling sayang menyayang, saling ambil berat, saling melingkupi, inklusif. Kita libatkan semua orang. Mungkin dalam kelas tu ada yang pelajar pintar, ajar pelajar yang corot dan sebagainya. Saya ingin terangkan sedikit maksud cinta. Kalau kita ikut bahasa Yunani, dia orang ada 3 kategori. Dia ada eros, dia ada philia, dia ada agape. Kalau bahasa Inggeris dia boring sikit, dia ada love je. Kalau bahasa Melayu kita ada cinta, kasih dan sayang. Jadi untuk cinta ni kita merujuk kepada semua. Cinta, kasih dan sayang. Kemudian kaedah pendidikan cinta juga kalau kita lihat ditekankan dalam semua agama, termasuk dalam agama Islam juga. Kita ada kaedah pendidikan Rasulullah. Kalau kita baca penulisan-penulisan Freire, Pedagogi Oppressed and the Oppressor, dia ada sentuh penyelesaian dia untuk tertindas dan menindas ni adalah mengenai kasih sayang. Frantz Fanon pun ada menulis yang berikut mengenai kolonial yang kolonialis yang menyebabkan menggunakan cinta juga. Jadi mungkin saudara semua ramai tertanya-tanya apa itu pedagogi pendidikan cinta daripada segi sudut pandang panelis-panelis kita pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin jemput Dr. Harlina untuk memberi kupasan mengenai pedagogi pendidikan cinta. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kasih sayang. Terima kasih saudara Anas selaku moderator, rakan panelis saya Ustaz Hasrizal dan juga Dr. Mazli, dan yang amat saya kasihi para hadirin dan hadirat sekalian. Sebenarnya to be very honest 3 hari lepas saya seorang pendidik di Fakulti Perubatan UKM. Saya memegang jawatan
Ketua Jabatan Pendidikan Perubatan. Walaupun secara klinikalnya saya seorang pakar perbidanan dan sikit puan. Dan 2-3 hari lepas saya berbincang tentang Permata Pintar. Okey, satu program UKM yang penaungnya adalah isteri kepada Perdana Menteri kita sendiri on this pelajar-pelajar gifted ni, ya. Dan saya diberikan taklimat tentang giftedness. Dan hari ini saya duduk bercakap tentang the other spectrum of the student, ya. Saya rasa emosi saya macam roller coaster lah, ya. Tapi alhamdulillah saya rasa while we are sementara kita memberikan perhatian, bukan saja perhatian daripada sudut pandang, tapi dengan wang ringgit kepada golongan yang giftedness ni, saya rasa sampai masanya kita kena melihat kepada yang satu lagi ekstrim di dalam spektrum tersebut. Dan saya kalau kita nak tunggu agaknya seorang lagi isteri tak tahu siapa untuk lihat kepada situ, biar kita yang buat, tak tahu bila kalau nak tunggu yang macam tu ya. So oleh sebab tu dan saya amat bangga kerana usaha itu ataupun cetusan itu datang daripada is bottom up, rather than top down, dan dia datang daripada kalangan orang muda, ya. I do not know your experience about being a learner, kan? Tapi pada saya sebagai seorang cikgu, I teach because I want to learn more. The best way to learn is to teach. Oleh sebab itu setiap guru yang you all nampak begitu passionate mengajar, dia sebenarnya mengajar kerana dia nak belajar. Terus terang saya katakan, saya lebih banyak belajar daripada learner saya, daripada mungkin learner saya belajar dari saya. So tonight I'm going to learn from you, rather than you might be learning from me. Nah, bila cakap tentang pedagogi ni, pedagogi ke it's an art and science of learning. Dan bila kita sebut bila kata peda, there is actually, kalau dalam bahasa pediatric itu, ped itu adalah kanak-kanak, maka kita bercakap tentang the art and science of learning for the children. How do you help children to learn? Begitulah maksud dia, kan. Dan bila yang katalah endragogi itu untuk yang lebih dewasa, remaja ke atas. Dia ada beberapa prinsip kat sini apabila cakap tentang pendidikan, dan nanti saya akan zoom kepada yang pendidikan cinta tu, apa yang saya faham. Bila kita kata tentang pendidikan, kita kena tahu bahawa adakah dia berpaksikan yang diajar atau yang mengajar ni. Is it teacher centered ataupun learner centered? Untuk pedagogi selalunya disebabkan kita menganggap kanak-kanak ini masih mentah dan tidak ada pengalaman, maka dianya banyak berpaksikan kepada gurunya. Tapi apabila mereka sudah semakin dewasa, pendidikan yang paling berkesan adalah bila dia berpaksikan kepada learner tersebut, learner centeredness. Now today I'm actually reminding myself that this has to be learner centered. Ni sesi ni adalah satu sesi pembelajaran dan dia mestilah tailor made kepada keperluan pembelajaran pada setiap hadirin yang ada. Okey, so saya kena betul-betul gauge ni. Saya tak kenal siapa di depan saya ni. Mungkin ada yang dah PhD in education, mungkin ada baru mungkin tak tahu langsung pasal pendidikan. Jadi saya tak boleh assume bahawa semua orang tak tahu dan here I am, the sifu is going to bagi dan you kena terima macam tu. Sebabnya pengalaman yang dipunyai oleh your learner is very precious. Oleh sebab itu kalau misalnya kita bercakap tentang yang giftedness tu, dia ada pengalaman dia sendiri. Kalau untuk yang kelas corot ni pun dia ada pengalaman dia sendiri. Oleh sebab tu saya kira untuk get the ball rolling, bila bercakap tentang pendidikan, it must be from the heart. Saya terbaca hari tu, saya minta maaf tak tahu dari mana datangnya quote ni, tapi a teacher holds a hand, opens a mind, touches a heart. Yang akhir itu dia mesti menyentuh hati. Mari kita reflect sekejap, Cuba teringat cikgu yang you all pernah lalui, tak kira lah daripada kindergarten ke sampai sekarang ni, mana cikgu yang ada tiga-tiga ni? And that person you will remember till the day you die. Ada cikgu, kita tak ingat pun nama dia dah. Sebab dia tak buat tiga-tiga perkara ni. Dan apakah sebenarnya objektif pendidikan tu?
Saya dari dulu sampai sekarang saya akan pegang apa yang Profesor Hassan Langgulung ya, dia mengatakan bahawa pendidikan mesti menghasilkan perubahan. It has to produce changes, ya, delta tu. Dalam 5 aspek. Akidah, ya, akliyah, akhlakiyah dulu. Akidah, akhlakiyah, akliyah, ya, insaniah dan akhir sekali jasmaniah. Maka ya, apabila kita mendidik nanti, tak kiralah yang gifted sangat tu ataupun yang corot di kelas tu, dia mesti menghasilkan 5 perubahan ini. Akidah dia bertambah tak? Akhlak dia bagaimana? Akliyah tu kognitif itu, daripada tak tahu kepada tahu, dan kalau Bloom's taxonomy itu daripada just know sampai kepada sintesis itu, ya. Bagaimana dia punya sikap? Ya, ada dekat situ jejantas, dia pakai kat bawah tu juga. Itu bukan seorang yang terdidik. Ya? Sikap itu menunjukkan terdidik atau tidaknya kita, dan akhir sekali jasmaniah. Unfortunately agaknya hari ini kita mengukur siapa yang nak duduk kelas depan, siapa yang gifted ni tadi, dengan siapa yang duduk kelas corot tadi, hanya dengan melihat pada saya, ya, 2 aspek saja. Kognitif dan psikomotor. Akidahnya bagaimana? Ya, akhlaknya bagaimana? Insaniah dia bagaimana? Yang itu so-so lah. Dan pada saya, kalau kita nak pegang pada pendidikan cinta ni, we have to see that 3 things. Perkara 3 perkara tu is put at the most top priority. Ya, maka saya, ya, itu saya akan concludekan kat sini, ya, dalam round yang pertama ni. Kalau TFTN ini, ya, nak melihat perubahan tu, kita nak ukur yang itu, nak tengok 5 ni, dan insya-Allah, ya, budak-budak tu tak lama lah dia dekat corot tu. Ya, tapi kalau kita tak lihat kepada aspek yang 5 ini, kita bimbang, ya, mereka akan sentiasa dependent, ya, kepada cikgu yang memberi cinta ni aja. You have to cut that umbilical cord one day. You know, dan untuk itu, ya, maknanya kita bukanlah, ya, macam peribahasa yang selalu kita dengar, kita bukan bagi dia ikan, kita bagi dia joran, ya, supaya dia boleh memancing lagi, ya, untuk sepanjang hayat dia. Okey, sampai kat situ dulu. Okay, terima kasih Dr. Harina. Jadi Dr. Harina ada mention kelas corot satu ekstrim, kan? Kita nak cerita pasal orang genius ni, sebenarnya genius tapi hati dia kosong, ataupun kemudian kita nak lihat satu ekstrim lagi yang apa TFTN cuba bawa adalah pelajar-pelajar kelas corot. Jadi saya nak kongsi sedikit cerita pasal apa yang TFTN cuba lakukan. Sebagai contoh di Kelang, kita ada sukarelawan-sukarelawan TFTN yang ke sana mengajar anak-anak yang tidak boleh membaca. Bayangkan ada anak-anak yang tidak boleh membaca yang berusia 11-12 tahun. Kan? Jadi bila saya ke sana melihat anak-anak ini memang tidak boleh fokus. Ambil kasut, baling kat luar, basah kasut semua. Dan bila saya tengok sukarelawan-sukarelawan TFTN yang sabar mengajar anak yang tak boleh baca ni, maknanya dia fokus 2 minit je. 2 minit baca A, B, C, lagi pergi baling kasut, cikgu pergi panjat sana, panjat sini. Jadi bila tengok sukarelawan TFTN yang mereka ada di dalam bilik ini mendidik, saya rasa macam seolah-olah mereka ni dikirim daripada atas, dikirim dari syurga untuk mengajar anak-anak ini, mengajar dengan penuh kasih sayang. Saya jumpa saudara-saudara, lihat di album Teach for the Need, lihat bagaimana daripada gambar tu kita boleh nampak kasih sayang TFTN yang kita cuba bawa. Jadi tanpa melengah masa, kita jemput Ustaz Azrizal untuk memberikan definisi cinta dan pedagogi pendidikan cinta. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang, salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Saudara Anas, rakan panelis, Dr. Mazli, Prof Har, Saudara Zul dan para sukarelawan TFTN, tuan rumah daripada Karanggraf, dan semualah kru yang terbabit, juga sahabat-sahabat saudari yang saya kasih sekalian. Saya teringat kepada, ni cerita orang tua-tua lah, saya teringat kepada satu rancangan televisyen yang saya suka tengok masa kecil-kecil dulu. Tajuk rancangan ni ialah Small Wonder.
Ya, kalau Dr. Mazli ingat lagi lah. Mungkin masa tu tak tengok TV kot ya, baca buku kan ya. Sebab tu dah jadi doktor. Saya suka tengok TV. Saya suka rancangan Small Wonder, setengah jam, sekitar tahun 85 sampai 89. Small Wonder ni menceritakan tentang seorang robotic engineer telah mencipta satu patung robot kanak-kanak perempuan yang dikenali nama dia sebagai Vicky. Ya. Patung robot itu dicipta, tujuan dia ialah untuk membantu kanak-kanak cacat, untuk assist mereka lah dalam kehidupan. Tetapi pada masa tersebut, saya lupa nama engineer tu, dia merasakan bahawa robot ini tidak selamat untuk digunakan membantu kanak-kanak yang cacat, sehinggalah robot itu dimanusiakan terlebih dahulu. Maka Vicky dibawa balik ke rumah dan hidup bersama dengan keluarga robot engineer ni untuk menyerap unsur-unsur kemanusiaan supaya robot itu menjadi lebih manusia lah. Ya. Ironinya bila saya teringat cerita tu, saya rasa sekarang ni dah terbalik. Ya. Kita rasa macam kalau anak-anak kita menjadi manusia, mereka tidak begitu berkualiti. Mereka perlu jadi robot. Ya. Maka kita berusaha untuk merobotkan anak-anak kita melalui sistem pendidikan supaya dia pergi ke satu arah yang berbeza daripada sisi pandang manusia pada tahun 80-an dahulu. Apa poin yang saya nak tekankan? Saya dah lama dah tak cakap bab cinta ni. Aku terima nikahnya tu dalam lipatan sejarah. Ya, sekarang ni rasa macam nak brutal sikit lah. Nak duduk yang sebelah sana punya sebelah sana punya pentas. Ya. Dia perasaan dia lebih ke sana. Tapi kita tak lari daripada cinta. Ya. Apa yang saya nak sebutkan ialah, pertama sekali, saya risau sedikit. Saya mengenali TFTN melalui Facebook dan juga halaman web saya follow, terutamanya apabila banyak dihubungi oleh saudara Anas. Sedikit kekhawatiran saya ialah apabila kita melihat hasil daripada sistem pendidikan kita yang sedang berkrisis ialah golongan-golongan yang tercicir tadi, yang kita sebut tadi. Manakala mereka yang dapat masuk ke kelompok yang tertinggi itu, mereka adalah golongan yang survive. Daripada pengalaman saya mengendalikan program bersama-sama dengan remaja, saya merasakan bahawa sebenarnya sama ada yang 4 flat tu, ataupun yang duduk, sama ada duduk kelas aman bakti cahaya tu, ataupun yang duduk kelas damai erat fajar gegak gempita kat ujung tu, sebenarnya semua ada krisis. Kita tak boleh katakan orang yang mendapat kelebihan di sekolah, berjaya dapat 4 flat, dapat universiti, dapat kerja, dapat gaji yang cukup semua dan sebagainya, maka mereka telah terselamat daripada kerencaman sistem pendidikan, while they have their own definition of failure. Dan kadang-kadang kegagalan mereka lebih menakutkan daripada kegagalan golongan yang tercicir tadi. Bayangkan macam ni lah, kita tengok rancangan televisyen ya, Bersamamu di TV3 tu kan. Ada satu keluarga yang sangat dhaif, yang mungkin menjadi sasaran TFTN untuk anaknya dibantu. Satu keluarga makan siput babi. Ya, itu epic lah orang kata ya. Makan siput babi kerana terlalu miskin. That was like 5, 6, 7 years ago. Rancangan Bersama TV3. Tetapi, cuba kita bayangkan, ada kemungkinan ketika menonton rancangan tu di televisyen, yang makan siput babi tu, mereka makan siput babi bersama-sama. Mak, ayah, anak-anak makan siput babi sama-sama dalam sebuah keluarga yang sangat bahagia. Di hadapan televisyen tu ada seorang yang sangat fortunate, bersekolah dengan sekolah yang begitu mewah ya, dan biasa mengumpul A daripada UPSR sampai SPM. Dia tengah makan chicken chop seorang-seorang ya. Dia kata alangkah bahagianya keluarga itu makan siput babi bersama ibu bapanya daripada aku yang makan chicken chop seorang-seorang. Mak bapak aku kat mana aku tak tahu. So akhirnya siapa sebenarnya yang miskin? Siapa sebenarnya yang berkrisis? Akhirnya, our educational system, kalau kita nak katakan bermasalah, is producing various of crisis. Krisis yang menimpa golongan yang tercicir daripada peluang untuk belajar, dan krisis yang subliminal tetapi sangat beracun di kalangan orang-orang yang berjaya. They fail to become human. Mereka gagal menjadi manusia. Mereka mungkin mendapat gaji yang bagus, tetapi rumah tangga mereka gagal. Mereka tidak dapat berfungsi menjadi jiran yang baik kepada jiran mereka. Mereka bukan anggota masyarakat yang sejahtera untuk membangunkan masyarakat kita secara kolektif. Dan bagi saya, itu juga satu kegagalan.
Maka bila kita membicarakan tentang pedagogi ataupun pedagogi dalam pendidikan cinta ni, secara ringkasnya, bila kita sebut education, education ada 3 dimensi. Ya. Dimensi yang pertama ialah syllabus, yang kedua ialah institution, ya, dan yang ketiganya ialah pedagogi. Biasanya kita akan merasakan bahawa kejayaan sistem pendidikan bergantung kepada 2 yang pertama tadi, iaitu institution, sekolahnya apa, sekolah bagaimana, apakah fasilitis yang disediakan, dan yang kedua syllabus, apakah yang diajar. Tetapi akhirnya yang menggagalkan sistem pendidikan kita ialah kecacatan yang berlaku pada dimensi yang ketiga, iaitu pedagogi. Sehingga kalau kita pergi ke sekolah agama, tahu saya sebut, sekolah agama, sekolah Islam, mungkin silibusnya Islamik, mungkin institusinya Islamik, ya, akaun sekolah di bank Islam. Tetapi pedagoginya hancur. Pedagoginya dehumanize manusia. Pedagogi dia menghancurkan kemanusiaan manusia, dan itu menggagalkan hasil pendidikan. Jadi poin yang saya nak tekankan dalam pusingan pertama, tak tahu lah apa pusingan ada kan. Ini forum yang paling brutal lah, main belasah aja kan, ya. Berapa sesi pun kita tak tahu. Yang saya nak tekankan, saya rasa tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita nak menekankan kasih sayang dalam education while on other aspects of our life we are holding a different principles. Atau dalam bahasa yang mudah, yang saya nak simpulkan bahawa pedagogi berkait rapat dengan soalan yang penting, iaitu how you perceive human being. Apakah cara anda memandang manusia? Pedagogi adalah berkaitan dengan penghargaan kita kepada manusia. Dalam sistem pendidikan kita, kelihatannya buat masa ini, walaupun agak orang kata pesimis bunyinya, tetapi sistem pendidikan kita bukan berpaksikan kepada manusia, iaitu budak-budak itu sendiri. Tapi dia berpaksikan kepada statistik sekolah, berpaksikan kepada pejabat pendidikan daerah, berpaksikan kepada menteri pelajaran, berpaksikan kepada politik, dan bukan untuk serve main customer, klien dia, iaitu pelajar itu sendiri. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, ya, kata Allah SWT, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ya, وَحَمَلْنَهُمْ عَلَى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Kata Allah SWT, sesungguhnya kami telah muliakan Bani Adam di atas langit, di atas daratan dan lautan, dan kami berikan rezeki kepada mereka dan meletakkan mereka pada kedudukan yang lebih berbanding dengan makhluk yang lain. Maknanya, dalam kehidupan kita ni, yang paling subjek paling besar dia ialah manusia. So macam mana mungkin dalam education kita mengharapkan kita appreciate kemanusiaan manusia dalam education, sedangkan dalam rumah tangga, dalam politik, dalam sosial, dalam ekonomi, dalam kehidupan yang lain, kita tidak meletakkan perkara yang sama. Contohlah masa kursus-kursus zaman-zaman buat kursus motivasi dulu, saya bagi contoh mudah nak faham dia ni. Kita kata manusia penting. Tapi kalau kita balik ke rumah, ya, suami kalau isteri mengadu, sakit kongkong abang, rasa tak sedap badan lah, nak buat macam mana, apa kata suami? Biasalah kaum dah tua memang macam tu. Pasal itulah demam kan. Yang tak demam tu aku risau, kata suami. Tapi kalau laki-laki yang sama, masa nak pergi kerja, Mercedes mata belalang dia tu, tiba-tiba keluar bunyi pelik sikit daripada satu bahagian kereta, apa dia buat? EL, emergency lift, teman kereta kat bengkel. Isteri demam, biasalah kaum dah tua memang macam tu. Tapi kalau kereta demam, kelang kabut ambil cuti teman kereta. Kata manusia penting. Sama juga, ya, itu mengutuk suami, ni mengutuk isteri pula. Kan, anak berlari-lari di rumah, langgar pasu, perang, pecah, beli kat Beijing. Lempang anak. Ya. Anak tak apa, boleh ada lagi. Pasu ni tiada duanya. Nasib baik UMNO Cawangan buat rombongan pergi kan, dia boleh pergi Beijing beli pasu ni. Sayang pasu lebih daripada anak. Tu cerita orang ni, mak rempit jatuh motor. Dia cek motor ke dia cek kaki dulu? Dia cek motor, kaki dah tercabut, tak perasan lagi. So, the biggest question now, kita tak boleh force cinta untuk masuk tah daripada sudut mana datang. Please consider cinta sebagai alat untuk menjayakan education, ketika mana premisnya tak ada. Premisnya ialah, you have to put human on top of everything. Menghargai manusia. Dan itu tak boleh dibuat-buat.
Tuan-tuan dan puan-puan pergi London, suka tengok Big Ben ke, suka tengok kerenah manusia? Anda tidak boleh tipu diri anda sendiri. Anda lebih minat dengan siapa? Kalau saya pergi ke Turki 26 kali, takkan saya nak tengok Sultan Ahmed Mosque tu sampai 26 kali. Yang menarik perhatian saya bila saya pergi ke Turki, bukan bangunannya, walaupun itu juga penting, tetapi saya suka memerhatikan manusia, because manusia adalah segala-galanya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, education kita tak appreciate manusia. Itu saya kata tadi, kita berusaha untuk merobotkan manusia yang dah diberanakkan sebagai manusia, tapi nak dirobotkan. So bila dia jadi robot 4 flat, dihantar buat perubatan ke SUKM, dapat kat Prof Har. Kan, ya? Dan Prof Har kena memanusiakan dia balik. Kan, ya? And then dapat kurang sikit kalau tak 4 flat, hantar UIA, jadi student Dr. Mazli. Kan, ya? Pening lagi. Ya? Jadi, poin saya ialah, dalam ringkasan pusingan yang pertama ni, ialah cinta adalah sentuhan. Macam yang Prof Har sebut tadi, ia adalah daripada hati ke hati. Dan ia perlu datang daripada satu cara pandang hidup yang penting, iaitu how you perceive human being. Bagi saya, kalau manusia yang paling penting, akhirnya rumah kecil ke, rumah besar ke, macam mana sekalipun, yang penting di hujung pendidikan yang terhasil adalah seorang manusia yang sejahtera. Dan bukannya seorang robot, ya, yang boleh diprogramkan dan kemudian mengganggu pentas di belakang sana, kan? Wallahu alam. Saya serah baliklah pada Saudara Anas. Menurut Ustaz Rizal, pedagogi pendidikan cinta ni, jika untuk berjaya, kita bukan fokus yang bawah saja. Kita kena fokus semua. Maknanya semua yang dilahirkan sekarang ni telah dalam cacar marba, telah jadi masalah. Yang kosong seperti apa? Seperti kata Ustaz Rizal, robot yang tak ditiupkan roh cinta ataupun roh kemanusiaan di dalamnya. Maknanya apabila kita hilang kemanusiaan tu, kita akan jadi robot. Jadi apa yang kita nak buat dengan pendidikan cinta ni adalah memanusiakan kembali manusia, seperti yang pernah diutarakan oleh Malik bin Nabi dalam approach pendidikannya, ialah untuk pendidikan ini adalah untuk memanusiakan manusia. Plato juga dalam simposium pernah menulis yang dia kata pendidikan ini adalah satu, education is an act of love. Dia kata pendidikan itu adalah satu cara untuk mempamerkan cinta, dan dia kata love adalah penyelesaian kepada masalah sosio, masalah ekonomi, masalah pendidikan dan segala-galanya. Dari segi sosioekonomi, apabila cinta itu melibatkan semua orang, maknanya ekonomi itu melibatkan yang miskin, yang kaya, dan itu semua hanya akan berlaku dengan cinta. Jadi tanpa berlengah masa, kita nak dengar ulasan menarik daripada Dr. Mazli. Okey, terima kasih. Jazakumullah khairan. Saudara Anas, yang saya hormati panelis, pihak penganjur, tuan rumah dan tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat sekalian. Pertama, saya terpaksa buat remark. Saya bukan orang pakar tentang pendidikan, walaupun mengajar di universiti kan, dah 13-14 tahun, tapi saya bukan orang pakar. Saya yakin nanti mungkin pakar-pakar dekat fakulti pendidikan kata siapa dia ni nak cakap, kan. Yang kedua, saya bukan pakar cinta, dan sudah pastinya bukan pakar ONG, kan. Okay. Jadi saya sendiri rasa seronok lah bila dengar kupasan daripada Dr. Har dan Ustaz Rizal tadi, dan saya sendiri dapat banyak belajar. Cuma boleh tak saya nak buat lain sikit? Saya nak baca sajak malam ni. Okey. Tak, duduk. Sajak daripada siapa ni, Iqbal, yang Maulana Iqbal. Siapa ni, Sir Iqbal Al-Lahori gelarannya. Seorang pemikir Pakistan di awal kurun yang lalu. Kebetulan bila Anas nak minta cerita tentang apa ni, pedagogi cinta, saya tak tahu apa pedagogi. Biar terus terang, sebab saya bukan cikgu, saya bukan macam Zamir cikgu, saya bukan cikgu, saya pensyarah. Pensyarah dia tak penting, pedagogi tak pedagogi. Yang penting dia habis ajar silibus. Kemudian dia bagi assignment dan dia kena tanda assignment dan pastikan budak tu tak dapat A. Sebab kalau dapat A, nanti dia kena persoalkan oleh Dean faculty.
kan. Dia kena buat surat. So ini syair daripada Iqbal. Dia lama saya fikir benda ni, tetapi bila Anas approach untuk forum malam ni, saya dapati ada jawapan rupanya daripada apa yang saya peningkan kepala selama ni. Okey, dia asalnya dalam bahasa Parsi, dia terjemahkan ke Urdu. Daripada Urdu dia terjemahkan ke bahasa Inggeris. Saya kira kalau saya nak terjemahkan ke bahasa Melayu pula, sebab saya tak boleh bahasa Urdu dan sebab saya bukan peminat cerita Hindustan, kan. Dan dan saya tak boleh bahasa Parsi, saya boleh baca tapi tak faham. Jadi saya baca Inggeris. Bahasa Inggeris ni semua boleh faham. Tajuk dia Ilm o Ishq ataupun Knowledge and Love. Ilmu dan cinta. Apa kata Iqbal? Pendek saja syairnya. Knowledge said to me, love is madness. Love said to me, knowledge is calculation. O slave of calculation, do not be a bookworm. Love is presence entire. Knowledge nothing but a veil. Dia jadi veil. Kenapa? Bila kita tidak tahu tentang knowledge tu, kita tak tahu, kan? Kita dihijabkan. Tapi dalam love dia tidak ada veilnya kat situ. Okay. Love is peace and permanence. Love is life and death. Knowledge is the rising question. Love is the hidden answer. Love dia bagi knowledge bagi question, dan knowledge is all about question. Love ni dia tak bagi answer kepada question tu, tetapi dia hidden answer yang beyond the question. Okay. Kingdom, faith and faqr are all miracles of love. The crowned kings and lords are base slaves of love. Love is the space and the creation. Love is time and earth. Love is conviction entire, and conviction is the key. The luxury of destination is forbidden in the religion of love. Fighting this, kenapa luxury of destination is forbidden in the religion of love? Because in love there's no destination. It's an endless journey. Fighting the storms is permitted, but the comfort of the shore is forbidden. Itu love, kan? Okay. Yang last kali ni memang saya sentiasa terpaku dan memikirkan jawapannya. Boleh saya baca Urdu sikit? Kalau saya pada orang Urdu tak betul, maafkan saya. Saya bukan daripada Pakistan. Saya Malaysia asli yang ada kad pengenalan. Dan boleh nyanyi negaraku. Okay. इश्क पे बिजली हलाल, इश्क पे हासिल हराम, इल्म है इब्नुल किताब, इश्क उम्मुल किताब. Okay. Lighting is permitted to love, harvest is forbidden. Knowledge is the child of the book. Love is the mother of the book. Dia saya tak tahu mendalam tak mendalam, tapi kita rasa macam mendalam gitu. Jadi saya cuba nak fahami benda ni, dan tiba-tiba bila Anas ni beberapa bulan yang lepas kita bincang nak buat tentang apa? Pedagogi cinta. Dan dia kata pedagogi cinta ni berteraskan di atas apa yang TFTN lakukan dan lihat kepincangan sistem yang ada. Kata Ustaz Rizal, kerana sistem yang ada tidak menghasilkan manusia. Dan dia sebenarnya beyond itu. Lebih daripada itu. Dia bukan sekadar tak menghasilkan manusia, tetapi dia menghasilkan bukan setakat bukan manusia. Yang bukan manusia pun tak ngaku kadang-kadang macam ini. Izinkan saya petik daripada Dr. Siddiq Fadil dalam bukunya Islam dan Melayu. Ya kan? Satu perkara menarik, dia sentuh sikitnya. Dia taklah terror macam orang lain yang cerita, oh falsafah pendidikan Islam panjang-panjang, falsafah pendidikan Islam satu Malaysia kan, panjang-panjang, tak deep lah dan sebagainya. Tak. Siddiq Fadil cerita simple, walaupun bahasa dia kadang-kadang agak tinggi, tetapi dia cerita yang orang kampung Felda Tronoh boleh faham. Okey, katanya dia kata oleh kerana sistem pendidikan di kebanyakan negara Islam yang dirosakkan oleh dua faktor utama, iaitu faktor politik dan juga faktor komersial. Tadi Ustaz Azizah sebutkan banyak faktor, Menteri Pendidikan lah, apa lagi tu ini. Menarik mengenai Malaysia, setiap kali ganti Menteri Pelajaran, dia akan ada polisi baru.
Jadi polisi sentiasa berubah-ubah. Dan kebanyakan yang jadi menteri pelajaran bukan orang pada latar belakang pendidikan ataupun bukan pendidik sendiri. Ya. Jadi dia kata kesan daripada apa yang dipolitikkan dan dikomersialkan, akhirnya sistem pendidikan hanya melahirkan pertamanya generasi yang lemah. Kedua, meminta-minta pekerjaan. Dia tak reti create pekerjaan. Saya ada terlibat dalam satu usaha nak buat satu program baru di UIA, satu degree yang baru. Jadi titik tolak daripada perbincangan ni ialah tentang apakah kehendak pasaran. Apa dia market needs? Macam mana kita nak supply? Seolah macam universiti ni, boleh tunjuk sikit dia jadi kilang. Kan, ni baju TFTN, dia tunjuk gambar kilang. Jadi universiti jadi kilang, dia hasilkan robot untuk pasaran. Jadi perbincangan panjang. Kebetulan waktu tu yang ada saya dengan ada seorang profesor Iran, kami duk fikir lain sikit. Saya kata, Profesor Iran tu kata kita tak mau hasilkan robot. Saya kata robot tak apa lagi, at least robot dia kerja tak berhenti. Ini dah lah kerja berhenti, kadang dia dengan korupsi, kadang dengan dia punya macam-macam kenahnya kan. Jadi kita menghasilkan manusia yang menjadi hamba kepada pasaran itu sendiri. Saya very pro ekonomi pasaran, tetapi yang bertanggungjawab. Cuma nak cerita kat sini, kebanyakan universiti bila bincang dia kata, oh, mahasiswa kita tidak kompeten kepada pasaran kerja dan sebagainya. Akhirnya kita melahirkan graduan yang mencari pekerjaan, meminta pekerjaan, guna kabel tu, kabel ni dan sebagainya. Dan argumen saya ialah kita patut hasilkan mahasiswa yang mencipta pekerjaan. Dan ini kita gagal. Bukan gagal lah, banyak yang berjaya, tetapi sistem kita tidak ke arah itu. Okey. Yang ketiganya, menghasilkan generasi yang penakut, yang pentingkan diri, yang hipokrit. Bila sebut tentang penakut, hipokrit ni saya teringat, ialah kadang kat dalam keluarga ada yang bila dia nak cakap pada anak-anak yang masih kecil, dia kata belajar rajin-rajin. Dia kata nanti jadi macam Pak Lee. Pak Lee lah, Pak Cik Lee. Kemudian dia kata, kadang separuh anak kecil-kecil dia tengok, kata, orang pakai kereta besar, belajar rajin-rajin, nanti jadi nanti dah macam Pak Cik Lee boleh beli kereta besar-besar. Masalah Pak Cik Lee pun kereta kecil je. Jadi saya kata silap tu. Nak jadi kaya, nak jadi pakai kereta besar, jangan jadi macam Pak Cik Lee. Tak payah belajar rajin-rajin. Pertama, kalau mukanya cantik, jadi model. Kalau dia pandai menyanyi, jadi penyanyi. Kalau muka dia huduh, pandai melawak, jadi maharaja lawak. Yang ketiganya, kalau muka huduh, tak boleh menyanyi, tak boleh apa, masuk UMNO. Jadi PA kepada menteri, PA kepada ahli politik, ataupun jadi ketua cawangan ataupun ketua bahagian. Tak, ini berdasarkan pendidikan, berdasarkan kajian empirikal saya. Berdasarkan penyelidikan, dia minta maaf lah, kadang nak kasi ceria sikit lah. Saya sepatutnya selalu ada kat sana Ustaz. Jadi tak silap mana dia hantar ke sini lah. Okay. Tak, ni bukan apa, ini realiti. Kawan-kawan saya yang sebaya umur dengan saya yang masuk UMNO semua kaya, bawa kereta besar-besar. Tapi kalau UMNO pun dia tak rela masuk, kan? Dia tak boleh bertentangan prinsip, menyanyi tak boleh, jadi model pun tak boleh, buat maharaja lawak pun tak jadi. Belajarlah agama, supaya dia boleh jadi ustaz, boleh masuk imam muda. Ataupun jadi penceramah, kalau tak boleh apa-apa, dia boleh buat kismis jampi dan juga air jampi, dan dia boleh jadi kaya raya. Tak percaya, ustaz sekarang ramai bawa kereta besar-besar. Kecuali Ustaz Asrizal saja bawa golf. Okey, dia akhirnya sistem yang timpang ini menghasilkan pembandolan daya kreatif, penumpulan sikap kritis, tidak ada idealisme dan hanya cita-cita untuk menjadi jongos terhormat. Tahu jongos terhormat? Okey, tak apa, kita sambung cerita kemudian. Dan dia menjadi budak-budak suruhan penguasa, dan ini hanya akan menguatkan budaya Fir'aunisme dan pembodohan rakyat. Itu kata Dr. Siddiq Fadil, bukan kata saya. Okay. Jadi satu perkara menarik, Dr. Siddiq Fadil bukan orang pertama dan bukan orang terakhir mengkritik sistem yang sedia ada, sistem mainstream.
Tadi Anas sebut tentang apa ni, Paulo Freire. Tadi kita bincang tentang Ivan Illich, di apa ni, Deschooling the Society, ataupun apa ni, kat dalam buku Dr. Siddiq Fadil, dia quote daripada ramai pemikir daripada Indonesia, antaranya Yusuf Bilyarta dan lain-lain lagi, yang mengkritik sistem pendidikan konvensional yang diinstitusikan, yang dikuasai oleh penguasa, yang telah direncanakan untuk mengekalkan kuasa para pemerintah, akhirnya menghasilkan masyarakat seperti yang disebutkan tadi. Jadi apakah solusinya? Apakah solusinya? Kita sambung pada round kedua nanti. Wallahualam. Menjawab soalan Ustaz Saiful Islam tadi, kita rancang nak buat 2 pusingan. Maknanya pusingan pertama kita bincang mengenai definisi pedagogi pendidikan cinta menurut sudut pandang panelis. Pusingan kedua kita nak cuba cadangkan satu pembaharuan kepada falsafah pendidikan negara, iaitu menekankan jasmani, emosi, rohani dan intelek, di mana kita lihat kita hanya fokus kepada intelek. Kan, seperti yang Ustaz Saiful Islam tadi, kita tak fokus roh, robot, seperti kata Dr. Har tadi, seperti kata Dr. Mazli. Kita hanya walaupun falsafah jasmani, emosi, rohani, intelek, tapi kita lihat pendidikan hanya berfokus ke intelek yang dipush. Maknanya pendidikan itu dipaksa kepada anak-anak, dipaksa kepada para pelajar. Dan kita nak lihat bagaimana, untuk pusingan kedua ni kita nak lihat bagaimana kita boleh ambil pedagogi pendidikan cinta ini untuk, adakah kita boleh kita boleh perbaiki falsafah pendidikan itu, ataupun kita boleh gunakan pendidikan cinta itu satu yang lebih overarching, satu yang lebih di atas, maknanya bukan penyelesaian-penyelesaian yang seperti yang TFTN cuba lakukan adalah penyelesaian dari satu kaedah. Tapi bagaimana kita nak menyelesaikan daripada segi higher level, daripada segi atas, daripada lapisan atas tu, macam mana kita nak gunakan cinta untuk menyelesaikan masalah pendidikan di negara kita, yang boleh menjawab soalan Ustaz Saiful Islam tadi. Sebelum saya pergi ke Ustaz Hasrizal untuk mendapat pendapat panel, mendapat pendapat beliau, saya juga ingin membaca satu sajak untuk menyambut bacaan sajak Dr. Mazli, tetapi lebih pendek. Sajak ini daripada Hamka, yang berbunyi seperti ini. Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Poin 1. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Jadi saya jemput Ustaz Hasrizal untuk menyambung pusingan kedua sebelum kita pergi soal jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya tak ada sajak lah. tak puitis malam ni. Bila kita pergi kepada solusi, solusi ini adalah lebih berbentuk cadangan lah. Yang pertamanya, penekanan saya di bahagian awal tadi ialah kita perlu cari jalan, macam mana cara dia, kita tengoklah soal jawab nanti ke, untuk mengubah cara pandang masyarakat kita daripada peringkat supply dan demand. Ibu bapa, sekolah, pihak pembuat dasar, penggubal dasar, untuk mengubah cara pandang bagi melihat bahawa manusia adalah nombor satu. Ya, maknanya dalam merancang apa-apa, perginya ke arah untuk memperkasakan manusia tadi. Itu yang pertama. Macam mana nak buat? Sebab saya rasa rumah tangga pun huru-hara kerana tidak mesra manusia. Ya, ekonomi kita juga macam-macam isu, mungkin kerana membelakangkan soal kemanusiaan manusia, dan termasuklah juga dalam aspek pendidikan. Itu yang pertama. Setelah kita di peringkat individu boleh menerima bahawa yang paling penting dalam pendidikan adalah manusia dan memanusiakan manusia itu, barulah datang kasih sayang tadi.
kasih sayang tadi datang melalui pendekatan. Ya, misalnya kita tengok Nabi SAW apabila berhadapan dengan konflik yang berlaku dalam peperangan Uhud, bagaimanakah baginda nak menyelesaikan masalah sekumpulan daripada pasukan tenteranya yang telah melanggar perintah, meninggalkan bukit pemanah dan mencetuskan kekalahan yang berlaku dalam peperangan Uhud. Secara mudahnya disebutkan dalam surah Ali Imran, ya, kalau tidak salah saya, Allah SWT sebut dalam ayat tersebut, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kata Allah SWT, kerana dengan rahmat Allah itulah engkau mampu untuk berlemah lembut, menggunakan pendekatan yang demikian rupa dalam menyelesaikan konflik tersebut. Jadi yang membolehkan Nabi SAW approach salah laku yang berlaku di kalangan orang bawahan dia ialah berbekalkan dengan rahmat, iaitulah kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata yang lain, tenaga pendidik perlu terdiri daripada kumpulan manusia yang mendapat rahmat. Dalam bahasa Islamnya, orang yang dirahmati oleh Allah. Kerana faqidu syai' la yu'tih. Orang yang tak ada satu benda, tak boleh bagi benda tu. Kalau kita bukan seorang manusia yang kaya dengan kasih sayang, kita tidak mungkin dapat memberi kasih sayang. Jadi saya boleh setujulah dengan kata Anas tadi. Kan, maknanya tenaga sukarelawan dalam TFTN ni adalah spesies ganjil yang sudahlah menggunakan pendekatan kasih sayang. Yang keduanya pula secara sukarelawan. Dua dimensi yang kurang dalam masyarakat sekarang ni lah. Cuma nak kena ingat-ingatkan jugalah, ya. Kadang-kadang kita boleh sangat sabar dengan outsiders. Maknanya orang luar. Nanti kita dah kahwin kan, dah ada isteri, ada suami, ada anak 4 orang, jerit-jerit kat rumah, ya. Nak tidur lena tak boleh. So boleh tak kasih sayang yang pernah kita berikan kepada anak didik kita tadi tu, kita berikan pula kepada orang yang paling dekat dengan keluarga kita. That's gonna be another challenge. So kasih sayang itu perlu something yang sangat genuine. Dia datang bukan hanya daripada sekadar kesedaran kita untuk menggunakan kasih sayang bagi menjayakan pendidikan tersebut, tetapi kita mengimani kasih sayang itu sebagai asas dia tadilah. Baik, itu yang kedua. Saya rasa takut macam dah merewang. Kemudian yang ketiga, bila maknanya pasukan pendidik, guru-guru, ustaz-ustaz, para pensyarah adalah orang yang berada dalam rahmat Allah SWT untuk meredakan stres dia, untuk menyejukkan jiwa dia dalam dia melaksanakan kerja. Sebab bila kita buat program, saya buat beberapa sesi perbincangan dekat IPG, bakal-bakal guru dan juga guru-guru, mereka ada kesedaran yang sistem pendidikan dan juga apa yang mereka buat kat sekolah tu is something wrong, something seriously problematic. Tetapi mereka tak boleh nak keluar daripada rutin tersebut. Mereka terlalu penat dengan pelbagai tugasan yang diberikan dan mereka sentiasa stres. Dan bila mereka sentiasa stres, idea-idea yang bernas tidak dapat digarap. Walaupun intellectually mereka convince, yakin bahawa ya, ini benda yang perlu dibuat. Ya, itu yang kedua. Jadi perlu ada rahmat daripada Allah. Rahmat daripada Allah macam mana? Kalau kita sebagai orang Islam ni, kena kuatlah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu karakter paling besar yang ada pada tokoh pendidik kita, iaitu Nabi SAW, yang siangnya bergelumang dengan hiruk pikuk kemanusiaan, malamnya dia mengukuhkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So baru balance. Kita tak boleh sentiasa manusia saja, kita kena ada sesuatu yang beyond manusia untuk menjadi sumber kekuatan kita. Baik, yang ketiga, guru-guru pula boleh menjiwai dengan kasih sayang tadi
menjiwai pendekatan-pendekatan yang manusiawi dalam mendidik tadilah. Kalau kita ambil contoh daripada sirah Nabi SAW, ada satu peristiwa ya, sekumpulan anak muda yang mereka ni daripada satu keluarga datang ke rumah Nabi SAW. Dalam satu tempoh yang panjang, mereka telah duduk macam kursus intensif lah, kita kata begitu, dengan baginda. Tetapi bila sampai kepada malam yang keberapa, saya dah tak ingat, lama saya tak revisit balik hadis ni. Baginda SAW mengesan yang mereka ini dah tak fokus. Lalu Rasulullah tanya kepada mereka, apa hal, apa yang memerungsingkan kamu? Jadi budak-budak ni, anak-anak muda ni menjawab dengan jujur ya. Dia kata, saya teringatkan rumah, yang ni teringatkan mak, yang ni teringat ni. Jadi macam mana respon Nabi SAW? Ya, adakah Nabi kata pada masa tu, Allah baru 2 minggu tinggalkan rumah, dah homesick, jangan bicaralah tentang perjuangan, katalah contohnya kan ya. Adakah Rasulullah cakap macam tu? Tak ya. Baginda acknowledge kerinduan mereka. Kata Nabi SAW, tak apalah kalau macam tu, baliklah ke rumah. Balik ke rumah, apa yang aku dah ajar ni, buat kat rumah. Bila masuk waktu, azan. Orang yang paling tua di kalangan kamu, imamkan solat. Hadis ni kita jumpa dalam bab siapa yang paling afdal untuk mengimamkan solat. Itu aspek fake dia. Tapi aspek pedagogi dia, Rasulullah SAW acknowledge masalah anak murid dia, dan Rasulullah kata, it's okay, sila balik. Bila Rasulullah buat macam tu, mereka balik ke rumah mereka, kita dapat tengok mereka balik ke rumah dan mereka membawa Rasulullah ke rumah mereka. Dalam arti kata, apa yang mereka belajar dekat rumah Nabi SAW tu, mereka dapat laksanakan dekat rumah. Kenapa? Kerana baginda acknowledge kondisi-kondisi yang berlaku di kalangan anak murid ni tadi. Inilah agaknya kot yang disebut oleh Dale Carnegie tu dalam How to Win Friends and Influence People, bahawa kita ini mesti genuinely interested dengan audience kita. Maknanya cikgu-cikgu ni sangat admire, nak ambil tahu tentang anak murid dia. Sebab itu nature dia. Kalau saya ambil gambar tuan-tuan dan puan-puan, snap dengan iPad saya, saya pancarkan dekat belakang ni, semua orang akan tengok muka. Semua orang cari muka siapa? Muka sendiri. Naturally, manusia interested dengan diri dia sendiri. Suddenly, awak sebagai seorang cikgu, you ask your student untuk berminat dengan diri anda. So, dia bukan salah. Dia melanggar fitrah. Yang boleh menjadikan kita sangat berpengaruh ke atas anak murid kita, ialah bila kita berkongsi minat yang sama dengan anak murid kita. Iaitu, mereka berminat dengan diri mereka, kita pun berminat dengan diri mereka. Dan itu tak boleh dibuat-buat. Dia perlu datang daripada satu pandangan hidup, dia perlu datang daripada satu belief system yang tulen pada menghasilkan benda ni tadi. Jadi guru-guru, ibu bapa, para pendidik perlu meneroka dimensi ini. Nabi SAW, kaedah-kaedah pendidikannya telah dirumuskan ya oleh Syekh Abdul Fattah Abu Udah dalam bukunya yang terkenal Ar-Rasulul Muallim, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia oleh Pelima Publication di bawah tajuk 40 Strategi Pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah satu buku yang menarik untuk dilihat. Hadis-hadis dirumus daripada perspektif pedagogi tadi. Dan yang terakhir yang saya nak kongsikan, agak panjang sikit. Yang terakhirnya ialah saya tak pasti macam mana, saya tak tahu apa falsafah di sebaliknya sebab saya bukan orang falsafah, tetapi saya rasa yang banyak mengurangkan potensi manusia ialah standardization, ya. Tadi baru habis exam, di tengah minggu exam lagi ni, so ada review benda ni lah. Bila kita review sistem persekolahan dalam sejarah Islam tidak distandardkan untuk satu tempoh yang panjang, walaupun di setiap sekolah itu ada kurikulum yang standard, tetapi sekolahnya ada macam-macam dan ia digerakkan oleh tok guru yang mengajar di sekolah tersebut, sehinggalah sampai ke zaman Seljuk, barulah sistem wakaf secara sistematik digerakkan untuk finance sekolah-sekolah ni. Tapi poin saya ialah ada banyak sekolah, ada banyak jenis sekolah, setiap sekolah ada strength masing-masing, dan terpulang kepada ibu bapa untuk pilih sekolah mana yang dia rasa
sesuai dan boleh serve apa yang dia nak capai lah. Jadi dari satu sudut saya seronok dekat Malaysia ni, walaupun mungkin dia berbunyi sedikit macam anti-establishment, ya, tapi saya rasa seronok sebab sekarang ni sistem pendidikan kita menyebabkan pilihan-pilihan tu semakin rencam. Ada yang pergi ke sekolah harian biasa, ada yang pergi ke sekolah tahfiz, ada yang sudah tentu ke sekolah vernacular yang sedia ada dalam sistem kita, ada yang ke sekolah macam-macam. Dan kepelbagaian sekolah ini, saya menjangkakan bahawa 5-10 tahun akan datang, produk yang keluar daripada sistem pendidikan yang ada di Malaysia ni akan menjadi semakin berwarna-warni. Dan bila dia semakin berwarna-warni, dia semakin rencam, itu lebih menarik untuk saya lah. Daripada satu sekolah sahaja, ya. Malah insya-Allah 30 hari bulan ni saya akan berforum bersama-sama dengan beberapa orang rakan. Saiful Nang, kameraman kita pun ada. Kemudian pengetua kepada sebuah sekolah tahfiz di Teras Jenang, Mahat Tahfiz Sulaimaniah. Mahat Tahfiz Sulaimaniah ni adalah sebuah sekolah tahfiz yang tidak ada mengenakan yuran, tetapi sekolahnya tidak pernah tidak berduit. Dia ialah sekolah yang berani miskin. Kaedahlah nama program kami buat 30 hari bulan ni ialah seminar berani miskin. Tapi dah ditukar baru ni, seminar berani memberi. Ya, sebab dia sebut berani miskin, orang takut nak datang. Ya. Tapi kita memang nak buat tu sekolah, kita nak buat seminar tu seminar berani miskin. Bukan Hizmet. Dia daripada grup Sulaimaniah merujuk kepada Sulaiman Hilmi Tunahan, salah seorang tokoh pendidikan di zaman akhir kejatuhan Daulah Osmaniyah dulu. Sekolah ni free of charge. Pelajar-pelajar datang belajar, tetapi sangat banyak meraih pendapatan kerana keseronokan komuniti yang bersama dengan sekolah tersebut. So itu satu lagi pattern lah. Jadi poin saya ialah perubahan yang kita nak lakukan dalam sistem pendidikan ini, salah satu daripadanya ialah menggalakkan kepada kepelbagaian pilihan dalam sistem pendidikan supaya boleh menghasilkan potensi yang pelbagai lah. Dan last but not least, tadi dah sebut last tadi, yang ni betul-betul last, musuh kepada pendidikan anak-anak bukan hanya sistem pendidikan yang tidak betul, tetapi juga insan yang paling pengasih kepada kanak-kanak itu sendirilah, iaitu ibu bapanya. Kadang-kadang ibu bapalah pemangsa yang paling kejam kepada anak-anak apabila mereka merancang pendidikan anak-anaknya dalam bentuk apa yang dia mahukan untuk cita-cita dia yang tidak tercapai. So mak bapak yang suka paksa anak-anak ni lah. So ini mungkin bukan anak-anak yang tercicir tadi, tapi ini anak-anak yang terpilih tadi. Ya, darjah 3 pergi sekolah, mak sikatkan rambut belah kanan. Ya, lepas tu hari raya nak pakai baju warna apa, tanya anak, lepas tu mak kata tak apalah, kita semua pakai baju hijau sedondon. Kemudian dapat result UPSR, nak sekolah mana? Anak baru nak bagi pendapat, mak kata tak apalah, kita pergi sekolah yang tu dekat dengan sekolah, dengan rumah. Ya, lepas PMR dapat straight A, macam mana? Form 4 nak sambung bidang apa? Anak baru nak buka mulut, mak kata tak apalah, ambil perubatan lah. Ya, sebab perubatan terjamin kerjaya, glamour jadi doktor perubatan. Kalau doktor falsafah mungkin tak sangat lah, ya, kan, ya. Jadi anak pun ikut. Ya, habis SPM nak sambung belajar universiti mana? Anak baru nak buka mulut, mak kata tak apalah, belajar dekat UIA, dekat rumah pun Seri Gombak je kan. Jadi dekat dengan UIA. Anak ikut lagi. Lepas habis belajar UIA, tanya pula, kan, single lagi ke ni, dah umur 23 24 ni? Sebenarnya tak apalah, ni ada anak datuk kat ujung ni, mak rasa macam sesuai dengan kamu kan. Lepas tu dijodohkan, kahwin, dapat anak 3. Dah dapat anak 3 dah, tanya lagi, cuti ni nak cuti kat mana? Kamu dengan anak-anak cuti kat mana? Itulah cadang tak apa, mak dah tempah dah. Dekat Port Dickson ada 2 chalet, kita cuti sama-sama. Daripada darjah 3 sampai beranak 3, semuanya mak bapak yang buat keputusan. Dan itu merosakkan anak-anak sampai dia hilang rasa wujud pada diri dia kerana tidak dapat exercise dia membuat pilihan. Jadi ada 4 layer saranan saya tadi. 3 saranan ialah di peringkat individu. 1 saranan yang akhir iaitu menggalakkan kepelbagaian warna pendidikan dan membanyakkan lagi grup-grup, kumpulan-kumpulan sokongan seperti TFTN untuk memecahkan standardization yang bermasalah itu dalam bentuk yang pelbagai lah. Wallahu alam. Ya, terima kasih.